Transmission treatment RM Auto Care ni dia dapat kawal suhu gearbox korang tau. Korang tengok sini, ini adalah casing gearbox. So dalam ni dia ada minyak lah, ada komponen dia apa semua. Jadi dekat dalam ni minyak dia ni boleh dikatakan sentiasa bekerja. Dia sentiasa circulate dalam part-part dalaman gearbox ni. Minyak gearbox ni dia akan panas lah sebab dia bekerja, dia bukan duduk diam. Jadi hadirnya RM Auto Care Transmission Treatment ni dia ada banyak fungsi sebenarnya. Kalau korang tengok dekat kotak packaging dia, dia ada reduce transmission maintenance, reduce transmission noise, reduce transmission vibration, fuel consumption, banyak lagi lah. Tapi salah satu dia punya function dia boleh reduce transmission temperature. So maksudnya dia boleh rendahkan suhu gearbox korang ni. Disebabkan RM Auto Care ni salah satu treatment yang berkualiti tinggi. So memang dia ada banyak function-function yang ni. Untuk korang kat luar sana, jangan tunggu gearbox korang ni jahanam dulu baru nak pakai transmission treatment ni. Kalau kata gearbox korang elok pun memang digalakkan sangat untuk korang pakai. Sebab treatment ni memang kita galakkan untuk korang guna satu botol untuk penjagaan. InsyaAllah korang rajin jaga servis, boleh jaga cara pemanduan, korang pakai lagi transmission treatment RM Auto Care ni, dia boleh panjangkan lagi jangka hayat gearbox korang. So untuk korang kat luar sana nak dapatkan transmission treatment RM Auto Care ni, nak dapatkan dekat mana? Korang boleh DM kita boleh suggest dekat korang workshop-workshop yang berdekatan dengan lokasi korang yang dah dapatkan transmission treatment RM Auto Care ni. Kalau ada masalah gearbox, boleh cari dulu transmission treatment RM Auto Care.